Tedet, tet, tet, tedet. Hai bang, selamat datang. Selamat datang. Yes, Bang, cek motor bang. ni kedai apa bang eh? Ni kedai motor. Smart Shop Enforce sekarang kita dah buat operasi. Kita baru buka. Ya, Saya nak cari motor lah bang. cek motor. Nah, ya, okey, nak cek motor apa? Kita ada banyak pelbagai motor. Kita ada skuter, moped, kita ada touring, cruiser. Nak macam mana tu? Saya sebenarnya nak cari motor yang ada tayar, Hai, yang ada side mirror. bang, setakat ni semua saya jual motor semua include sekali bang. Tak ada saya dengar motor jual asing. Oh iya ke bang? Ada ke kena add-on tayar pula? Okey bang, gurau bang. Okey bang. Saya nak cari Okey. motor yang budget, Okey. tapi boleh jalan jauh bang. Bajet tapi boleh jalan jauh. Ya, Okey, betul. itu betul soalan bang. Okey bang. Okey, saya ada satu motor saya nak recommend kan. Yang ni bang, yang tengah hot dalam pasaran sekarang bang. Kalau saya cakap hot ni bang, orang tak percaya. Ni, abang tengok depan. Buat SR3 bang. Wih, ini apa cantik ni? tak? Nampak lampu Cantik dia? lampu dia. Ni apa ni? Dia pasang windshield. Ya. Seat besar ni, bonnet pun Okey. besar agak ni Jangan sentuh sangat. Jangan sentuh. Ini motor baru. Okey, sorry bang. Sorry bang. Jangan sentuh. By the way bang kan, besar juga kedai ni bang eh. Besar kan? Banyaknya motor bang. Tengok saya lah besar macam mana. Bang kalau motor sport bike yang murah ada ke bang? 250. Banyak pula kau minta nak murah. Okey, bolehlah saya Berarti tulis saya ni. ke bang? Saya customer. Okey, boleh. Sorry. Okey, ni saya ada. Ni 250 SRT 250 RD. Yang ini harga mampu milik. 4 piston tapi harga dia 2188 je. Nampak? Serius lah bang? Iya, serius. Mana tak serius lah. Ada free gift tak bang? Tu je. Free gift. Beli dengan Adli, ingat. Muka Adli, muka free gift. Kalau setakat lah helmet, jaket, glove, alah, simple je benda ni. Kalau betul nak beli superbike macam ni dengan Adli, harga mampu milik nak free gift, PM terus Adli. Nanti kita bawa korang. Apa lagi special gift boleh nak bagi? Baik lah bang ni. Okey bang. Setuju bang. Terima kasih, baik.